Allahumma ya Allah, dengan keberkatan tahun 2025 yang telah berlalu ya Allah, pada penghujung daripada saat-saat jamnya kami berada di dalam majlis salawat, dan dengan keberkatan pada seawal tahun 2026 seawal saat dan juga jamnya kami telah berada di dalam majlis salawat. Sesungguhnya Engkaulah yang telah memberikan taufik inayah hidayahmu ya Allah, sehingga akan kami berada di saat ini di dalam majlis yang diberkahi, tempat yang diberkahi ya Allah, dengan kata-kata yang diberkahi ya Allah, dengan kehadiran sekalian mereka yang diberkahi. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sekiranya ada segelintir di kalangan kami yang menyambut pada malam ini dengan keadaan yang dimurka dan dimarahi olehmu ya Allah, syafaatkanlah di kalangan mereka-mereka itu dengan berkat syafaat daripada para salihin yang telah menyambutnya dengan bersalawat salam kepada junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah hidayah kepada kami seluruhnya ya Allah. Berilah, tambahkanlah pada kami ilmu dan juga ma'rifah ya Allah. Cinta rindu yang membara kepada junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, seluruh daripada ahli-ahli AJK dan juga seluruh daripada anggota-anggota ahli khidmah dan juga seluruh daripada penaja-penaja ya Allah, dan juga seluruh daripada para hadirin hadirat ya Allah yang telah hadir bagi menjayakan majlis yuta selawat pada malam ini ya Allah. Kau pandanglah dengan pandangan rahmatmu, redamu, kasih sayangmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah dengan kebaikan yang terdapat di dalam tahun ini dan tujuan apa ia diciptakan ya Allah. Dan inilah kami daripada keburukan tahun ini dan jua tujuan ianya diciptakan ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan keberkatan bulan Rajab, nas'aluka ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkatilah bagi sekalian hadirin wal hadirat. Sekiranya ada kalangan mereka yang berhajat, Engkau perkenankanlah ya Allah. Sekiranya ada kalangan mereka yang berhutang, Engkau langsaikanlah ya Allah. Sekiranya ada di kalangan mereka yang sakit, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Sekiranya ada di kalangan mereka yang sempit, Engkau perluaskanlah ya Allah. Sekiranya ada di kalangan mereka yang belum pernah menjejakkan kaki ke tanah suci Makkah dan juga Madinah, sama ada melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak semuanya melakukan birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, taat kepada suruhanmu dan juga kepada kekasihmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basahkanlah lidah kami dengan zikrullah dan membaca kalammu ya Allah, serta memuji Nabi dengan berqasidah dan juga mendengarkan dan juga membacakan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat salam kepada junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkatan kehormatan bulan Rajab daripada Ashhurul Hurum ya Allah, bulan yang telah Engkau perjalankan sebaik-baik hamba-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj ya Allah, sehingga kan pada malam tersebut dibedahkan dada baginda yang suci dan juga dijemput baginda dengan sepantas haiwan dan semula haiwan di syurga Buraq, dan ditunggang oleh baginda yang mulia ditemani oleh guru baginda malaikat Jibril, Mikail dan juga malaikat azim, sehinggalah ketika mana saat baginda sampai ke Baitul Maqdis, baginda telah salat di sana dengan bersama para anbiya. Dengan keberkatan pertemuan baginda dengan para anbiya-anbiya dan rasul pada malam Isra wal Mi'raj, bebaskanlah Masjidil Aqsa daripada cengkaman musuhmu ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara muslimin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mi'rajkan cinta kami, mi'rajkan ruh kami dengan orang beriman dengan memelihara salat sebagai hadiah yang telah Engkau anugerahkan sebesar-besar hadiah untuk pertemuan antara hamba dan juga hubungan antara hamba dengan Tuhannya Allah, yakni salat. Jadikanlah kami dan juga zuriat kami bertekun, menunai dan menjaga salat ya Allah. Allahumma ya Allah, wasiat yang telah ditinggalkan oleh baginda, salat, salat, salat. Jadikanlah kami cinta kepada salat. Jadikanlah salat qurratu ain, dia sebagai penyejuk mata dalam hidup kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waslih li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua penaja-penaja pada majlis malam ini dan juga yang menginfakkan ya Allah, dan sekalian mereka yang turut serta menjayakan majlis ini ya Allah, berkatilah pada pekerjaan mereka, umur mereka, perniagaan mereka, zuriat mereka ya Allah.
Kami mohon kepadamu, Ya Allah, agar diberkati sekalian daripada apa jua gerak kerja di Masjid Bushra dan seluruhnya daripada EJK Masjid yang mengimarahkan rumah-rumahmu, Ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami di atas muka bumimu ini ketika saat ajal datang menjemput kami dengan kalimah syahadah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hadiahkan seluruh daripada bacaan salawat salam kepada junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah tahun baru buat semulia-mulia kekasihmu Habibullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah yang moga-moga diterima. Ya Sayyidi Rasulullah, terimalah hadiah daripada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.